Hai semua, pernah tak anda terfikir nak mula simpan emas tapi rasa macam, alamak, susahnya? Dalam perkongsian kali ini, kita akan tengok satu cara yang sangat-sangat mudah untuk mula menabung emas, iaitu melalui platform GB Gold. Jom kita selami. Anda mesti pernah rasa macam ni kan? Teringin nak menyimpan untuk masa depan, terutamanya emas. Tapi lepas tu jadi buntu. Terfikir, nak mula kat mana ni? Kalau pernah, percayalah, anda tak keseorangan. Ramai sangat antara kita ni yang ada impian nak kumpul simpanan emas. Yelah, emas kan nampak kukuh, bernilai dan satu aset yang sangat baik untuk jangka masa panjang. Tapi, selalunya impian tu terhenti macam tu je. Kenapa agaknya? Inilah dia persoalan-persoalan yang selalu bermain dalam fikiran kita kan? Mesti kena ada modal besar ke? Proses dia mesti leceh gila. Mungkin ni untuk orang yang betul-betul serius je kot. Dan yang paling penting, kat mana kita nak letak kepercayaan kita? Okey, jangan risau. Hari ni kita nak tengok macam mana GB Gold ni direka khas untuk memecahkan semua tembok halangan ni dan nak buka pintu simpanan emas untuk semua orang. Ya, semua orang. Jadi, apa sebenarnya GB Gold ni? Senang cerita, ia adalah sebuah platform yang dibina atas 3 prinsip utama. Ia mesti mudah, ia mesti selamat, dan yang paling best, ia mestilah mampu milik. Okey, jom kita bedah siasat satu persatu. Apa sebenarnya yang buatkan platform ni begitu ringkas dan mudah untuk digunakan? Betul ke sesiapa pun boleh mula? Mari kita hadapi mitos yang paling besar sekali. Persepsi yang mengatakan kalau nak mula simpan emas, kita kena ada duit berkepuk-kepuk. Betul ke macam tu? Inilah jawapan dia. RM10. Ya, betul. Dengan hanya RM10, anda dah boleh mulakan simpanan emas anda sendiri dengan GB Gold. Ini bermakna halangan modal besar tu kita dah boleh buang jauh-jauh. Baik, halangan modal dah selesai. Sekarang kita ke isu nombor 2, isu kepercayaan. Terutamanya bila melibatkan platform digital kan? Macam mana kita nak pastikan simpanan kita ni selamat dan terjamin? Ini bahagian yang penting. Pertama, GB Gold ni ada kedai fizikal, betul di Shah Alam. Jadi anda boleh pergi dan tengok sendiri. Kedua, setiap ringgit yang anda simpan tu, ia ditukarkan kepada emas yang sebenar, bukan sekadar nombor atas skrin. Dan ketiga, emas ni diiktilaf dan mesra arahnu, membuktikan ia sah dan boleh dipajak kalau perlu. Dan ini merumuskan segalanya. Ia bukan sekadar nombor dalam aplikasi. Ia adalah pemilikan aset fizikal yang tulen. Anda beli emas, anda memang betul-betul dapat dan miliki emas tersebut. Simple. Okey, GB Gold kata platform mereka ni direka untuk semua orang. Tapi sejauh mana kebenarannya? Betul ke ia sesuai untuk kita semua? Dan inilah buktinya. Anda boleh akses platform ni bila-bila masa je, dari mana-mana. Ia sesuai untuk semua orang, tak kira apa pun latar belakang. Dari pelajar yang baru nak belajar menabung sehinggalah kepada warga emas, semuanya disatukan oleh satu perkara, harga yang mampu milik. Dan bukan tu je tau, ada bonus lagi. Ia bukan sekadar jongkong emas biasa. Terdapat pelbagai pilihan emas fizikal dengan rekaan yang cantik dan menarik. Sesuai sangat untuk dijadikan koleksi peribadi ataupun sebagai hadiah istimewa. Jadi, kita dah tahu mengapa ia satu pilihan yang baik. Sekarang, mari kita beralih kepada bagaimana pula. Apakah langkah pertama yang perlu anda ambil untuk bermula? Dan seperti yang platform ni sendiri war-warkan, proses untuk bermula adalah sangat-sangat mudah dan tak membebankan langsung. Serius, senang sangat. Jom kita tengok betapa mudahnya. Ada 2 langkah je. Pertama, tekan pautan yang disediakan di profil mereka. Kedua, daftar akaun anda. Itu sahaja. Tiada proses yang panjang atau borang yang rumit untuk diisi. Dan yang paling best sekali, pendaftaran ni adalah percuma sepenuhnya. Tiada sebarang bayaran atau komitmen. Anda boleh daftar, teroka sendiri platformnya dan buat keputusan tanpa sebarang risiko. Jadi, pada akhirnya, persoalannya bukan lagi bolehkah anda menabung emas, tapi bilakah anda akan mula? Dengan penyelesaian yang mudah, selamat dan mampu milik di depan mata, langkah pertama untuk masa depan kewangan anda kini berada di tangan anda. Jadi, anda dah bersedia?